aku hari kiamat. Nak melalui siratal mustaqim. Robot kita pakat takut belakang duduk topok sini. Malaikat kata, bapa mu tak jumpa lagi nya. Kita pun pakat jawab, kami takut, pasal takut jatuh bawah tu neraka. Malaikat tanya klik, atas dunia dulu mu meriah sungai, meriah laut, mu naik ke dia? Jawablah kita, ada naik kapal, naik krus, naik sapal, naik bot, naik rakit, berenang, nopel orang, macam-macam. Masa di waktu itu, malaikat pun datangkan masjid-masjid yang kita semayat, tapak-tapak kaki yang kita kijak masjid tu, dan disatukan menjadi kenderaan untuk melalui siratal mustaqim. Rumah mu tinggal? Rumah mu tinggal? Belum tentu lagi jadi sedekah jariah. Mungkin buruk dengan gitu ya. Bapa? Anakmu ada dah rumah Putrajaya, anakmu ada dah rumah Seremban, anakmu ada dah. Akhir sekali buruk dengan gitu. Hak mustahil. Mungkin khabar. Aku ayat dah ke? Allahu Akbar. Tak ada yang paling maha besar sekali aku ke? Yang paling besar sekali aku. Yang maha besar segala-galanya. Tapi nampak kerjaanmu, nampak keluargamu, nampak kakakmu, nampak gotommu lebih besar pada aku. Kita dengan anak kita pun kita marah. Kita minta tolong ke apa begini, dia duk main. Dia duk bobel pagi. Dia tak erti duk main-main dia. Gau dia kata, nampak besar kerja dia pada mak pok pagi. Kita kata gitu. Mari tolong ni. Mari tolong. Hak ni hak nak beli berahmu ni. Hak ni hak nak peramu ni. Hak ni hak mu nak gotong-gotong ni. Mari tolong. Mene mu tak ada pedah kira abuk tu. Kita kata kita kan kita. Allah Ta'ala kata, aku ya Razaq. Aku yang memberi rezeki. Aku segala-galanya. Mu ingat mu kerjaanmu tu besar? Jauh kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak adalah urusan yang paling besar sekali urusan aku lah. Urusanmu kecil ya. In tansurullah yansurkum. Bila mau menolong urusan agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong urusanmu. Entah seharusnya. Hari ni mau besar urusanmu, mau membelakangi urusan aku. Waktu kerjaanmu tak jadi berawal. Mu rumah tanggamu tidaklah seberapa sangat. Mu ada anak-anakmu jadi guana. Mu ada bini menjadi guana. Mu ada tok laki menjadi guana. Mu jadi pok, jadi mok, setara mana? Nampak besar kerjaanmu pada kerjaan aku. Zaman dulu mu susah pasal anak-anak kecil cari makan. Tua diri dia pun susah lagi. Bapa? Anak buat perangai gitu, buat perangai gini. Aku ni mati dengan gitu dah. Mati dengan gitu dah. Dulu susah cari makan anak-anak kecil. Besar pulaknya buat perangai pula. Aku tak akan tolong urusanmu. Pasal mu tak tolong urusan aku. Nampak kerjaanmu lebih besar pada kerjaan aku. Tak boleh tinggal kau sebentar 5 minit. Zahur. Tak boleh tinggal kau sebentar asal 5 minit. Tak boleh mari ngori Isa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Aku jadikan siang hari untuk kamu mencari makan.
dan aku jadikan malam untuk kamu berehat. Marilah rehat masjid rumah aku. Tak adalah tempat sakinah wa sa'adah, tempat yang paling damai sekali, penuh keramatan dan keberkatan, iaitu masjid. Mungkin cari tempat lain, membaca tempat tenang dan sebagainya. Kau serabut ada. Silat petak mungkin. Allahu Akbar. Rumah aku lebih besar pada rumahmu. Rumah aku lebih besar pada rumahmu. Tapi nampak saya rumahmu pada rumah aku. Mengkhabarkah? Biar reti kata rumah aku ni lah yang akan membawa sampai ke dalam kubur dan pada masyarakat. Rumahmu tu, kamu saya mau akan tinggal menjadi saka. Dan belum tentu lagi jadi sedekah jariah. Mungkin anak dan harta menjadi fitnah. Tapi rumah aku ni, kamu tak apa nak mari ni lah yang akan membantumu melalui siratal mustaqim. Dalam kitab Jauhal Marhub wa min Bahatil Qulub disebut apabila berlaku hari kiamat, nak melalui siratal mustaqim, robot kita bakal takut belakang duduk topok sini. Malaikat kata, berapa mu tak jumpa lagi nya? Kita pun bakal jawab, kami takut, pasal takut jatuh bawah tu neraka. Malaikat tanya klik, atas dunia dulu mu merai sungai, merai laut, mu naik ke dia? Jawablah kita, ada naik kapal, naik krus, naik sapal, naik bot, naik rakit, berenang, nopel orang, macam-macam. Masa di waktu itu, malaikat pun datangkan masjid-masjid yang kita semayat, tapak-tapak kaki yang kita kijak masjid tu, dan disatukan menjadi kenderaan untuk melalui siratal mustaqim. Rumah kamu tinggal? Rumah kamu tinggal? Belum tentu lagi jadi sedekah jariah. Mungkin buruk dengan gitu ya. Bapa? Anakmu ada dah rumah Putrajaya, anakmu ada dah rumah Seremban, anakmu ada dah. Akhir sekali buruk dengan gitu. Hak mustahil. Mungkin khabar, rumah aku lebih besar pada rumahmu. Allahu Akbar. Tak adalah hukum aku lebih besar pada urusanmu. Mung ni buat jadual sendiri, buat cara hidup sendiri. Mu tak turut sistem cara hidup yang aku ajar kamu. Aku ada ke penunggu ke? Aku ada penunggu. Masa ni musmaya subuh. Sudah musmaya subuh, fantashiru fil ard. Gila cari makan. Sudah cari makan apa pun penunggu kedua asar Zuhur. Pun penunggu ketiga asar. Pun penunggu keempat Maghrib, Isya. Aku ada penunggu 5. Mu ni cabut penunggu. Kalau ibarat binatang, kalau tak ada penunggu, habis makan ni tanam orang makan. Habis dalam kebun-kebun orang. Habis pakai ye orang jemur pun kamu lagi. Apa akan jadi binatang tu? Mu pun gitu. Kalau tak ada penunggu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, mu akan jadi ke dia. Mu nak buat cara mu sendiri, nak semaya, tak semaya, tak apa. Mu nak mari masjid, mu mari, tak mari, tak apa. Mu nak dengar kuliah, nak dengar nang, tak dengar, tak apa. Sedangkan satu hari, satu malam, aku turun rahmat, 1000 rahmat. 999 rahmat adalah untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. So rahmat yang selain daripada tu. Tapi mungkin terkait hak kakak sot tu. Tak berapa cerdik bapak mu. Syabah tahniah pada halaqah. Teruskan program ini. Kalau boleh seluruh dalam dom ni, dalam parlimen ni, kita hidupkan program seperti malam ni. Kita heret biar ramai orang mari sembahyang Jumaat. Dan objektif kita, sasaran kita ialah untuk menghidupkan masjid dengan sembahyang Jumaat
dan objektif kita ialah untuk biar orang minat untuk dengan orang mengajar. Kerana apa? Kerana duduk dalam majlis ilmu ini, Nabi kata raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jika sekiranya satu dong, satu parlimen, satu kampung tu beriman dengan aku, nescaya aku akan buka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Mana ciri-ciri orang yang beriman? Innama ya'muru masajidallah, orang yang meramai-ramaikan dengan semaya Jumaat, dengan orang mengajar, menghidupkan dengan kuliah-kuliah, ngaji Quran dan bagai-bagai lagi, itulah orang yang beriman dengan aku. Allah Ta'ala kata wal yaumil akhir, orang ingat kemati. Orang ingat kemati tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita menjadi tetamu Allah Ta'ala, mari masjid sebagai petanda Allah Ta'ala kasih dan sayang, dan Allah Ta'ala masih lagi memilih kita. Maka lahirlah dalam hati kita rasa syukur yang teramat sangat. Allah Ta'ala masih lagi beri peluang keemasan kepada kita, kerana Allah Ta'ala tahu kita banyak dosa. Allah Ta'ala tahu kita banyak dosa. Aku nak suruh mu gugur dosamu, sehingga kamu mati nanti jumpa dengan aku, jangan bawa dosa banyak telajak. Aku share kamu. Aku share kamu. Kalau mu mati bawa dosa banyak telajak. Maka sebab itu aku ajak mu, aku pilih mu, aku eret mu mari masjid. Kerana bila mu mari masjid, aku akan gugurkan dosa-dosamu. Bila masa aku gugurkan dosamu, mu terdetik di hati nak mari masjid, aku gugur dah dosamu. Dan bila mu mandi, setiap sebanyak mana air yang gugur titik-titik air itu, sebanyak itulah aku gugur dosamu. Langsung orang kata hukum sunat mandi sebelum mari masjid. Bunyi sunat ya, tapi di sebalik sunat Allah Ta'ala gugurkan dosa kita sebanyak mana air yang gugur dari kita mandi. Kira ambil ya. Bila mu sudah mandi, mu pakai pakaian yang menutupi aurat, mu pakai comel-comel pasal nak mari di rumah aku, menjadi tetamu aku raja segala raja, Malik Yaumiddin. Mu bubuh wangi-wangian bau sedap. Aku bukan biarkan begitu sahaja. Setiap benda yang membuat menyebabkan untuk menghormatiku, menyanjungku, kerana memuliakan aku ambil kira. Aku ambil kira. Bapa membubuh wangi-wangian, nak suruh biar wangi di rumah Allah. Bapa membakar comel pasal nak suruh biar nampak comel kita pergi rumah Allah Ta'ala. Tidak pakai ikut dia pakai, ikut dia bang. Minyak tak kira kau belakang tu. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Mu buat benda molek walaupun sebesar zarah, aku tulis pahala. Tak suruh sini. Terdetik di hatimu pakai wangian tu kerana apa? Kerana nak mari masjid rumah aku, kerana rumah aku ni tempat mulia. Aku ambil kira. Wa emma gapo dia mu buat apa, aku ambil kira. Walaupun sebesar zarah. Apatah lagi mu menyusun strategi dengan program daya usahamu, memohon sumbangan daripada ahli jemaah di mana sahaja untuk mengumpulkan dana pitih untuk melakukan
program nama dia program jelajah da'i, akan ambil kira. Walaupun mu tidak ceramah, walaupun mu tidak tazkirah, walaupun mu tidak mengatakan sesuatu, tapi usaha mu tu entah sawusing akan ambil kira.